Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita tahu belajar sains, teknologi dan juga tidak terlepas bidang agama. Bukan lagi sekadar dengan cikgu datang mengajar atau baca buku sahaja. Namun murid sekarang lebih suka pembelajaran yang interaktif, ada elemen permainan dan yang penting dia tak bosan. Jadi sebagai guru, kita kena kreatif dan gunakan teknologi supaya PDP kita lebih menarik dan akhirnya mudah untuk difahami. Salah satu tools yang best dan mudah nak guna ialah Flippity. Flippity ini sebenarnya satu platform yang dia biasa dan dia atas talian. Macam-macam aktiviti menarik yang ada dalamnya, sebanyak 32 tools ada. Apa yang menarik, kita tak perlu jadi pakai IT pun untuk guna Flippity. Dan cukup untuk kita ada talian dan juga internet. Untuk Flippity tidak perlu login guna Google account. Tapi kalau ada lagi bagus, dia automatic sign in. Dalam konteks sains dan teknologi serta pendidikan ini, kita kena gabung sains dan teknologi serta pedagogi supaya murid-murid ni lebih fokus dan dia aktif dalam kelas, mudah faham konsep yang kadang-kadang agak susah untuk cikgu terangkan dan fahamkan. Jadi dalam tutorial kali ini saya akan tunjukkan kepada anda dua aktiviti yang mudah menggunakan PPT. Yang pertama word searching, yang kedua random name picker. Harap perkongsian ini boleh bantu cikgu-cikgu semua jadikan PDP lebih hidup, interaktif dan best. Jom kita mula. Perkara pertama yang kita mesti pastikan adalah laptop kita ataupun tablet kita mesti mempunyai talian internet. Kemudian kita buka Google Chrome ataupun search engine yang lain pun tak apa, web browser, type flippity.net. Jadi dia akan keluar flippity.net, kita pun tekan dan dia akan keluarkan 32 tools dalam Flippity. Ada flashcard, ada flexcard, quiz show, random name picker, ada randomizer, ada manipulatives, ada board game, ada virtual breakout, ada color by number, video game, kemudian ada matching game, ada connector game, ada bingo, kemudian ada close activity, kemudian ada timeline, ada word search, spelling words, typing test, leaderboard, badge tracker dan tambahan lagi ada crossword puzzle, word scramble, snowman, word master, group name, tournament bracket, madlib, fun with fonts, word cloud, progress indicator dan kedua yang terakhir certificate quiz dan self assessment. Jadi kita cuba ambil random name picker yang ada gambar kode impian tu yang berwarna, dan satu lagi hari ni kita akan buat tutorial tentang word search. Kita mulakan dulu dengan random name picker. Kalau nampak dekat screen tu ada demo dan juga instruction. Jadi kita try tekan demo untuk lihat demonstrasi bagaimana menggunakan spinner ni. Jadi ni contoh spinner yang telah disediakan dan kita try tekan. Bila kita try tekan, dia akan berputar sampai ada berhenti ke satu nama yang terpilih. Jadi daripada sini kita dah faham bahawa ada spinner, ada yang guna single name, satu-satu nama akan dikeluarkan ataupun line up. Nama tu telah beratur, dah queue, dia akan tunggu masa untuk dipanggil. Jadi kebiasaannya kita semua guna spinner lah. Jadi macam mana nak buat spinner ni ataupun wheels of name ni? Jadi kita tekan wants to make your own random name picker atas sekali. Wants to make your own random name picker. Jadi kita tekan. Kemudian dia akan keluar option 1, quick and easy. Dia suruh kita letak nama murid kita. Jadi kita dah sedia dah nama murid kita 10 orang. Kita pun copy daripada Word, kemudian kita paste dekat Flippity. Okay, so dia akan keluarlah nama penuh dan kita custom lah title, nama murid, darjah 6 berlian contohnya. Jadi setelah kedua-dua tempat ini kita dah isi, kita boleh tekan generate.
Maka jadilah, terhasillah spinner yang menggunakan nama yang kita cadangkan. Dan kita cuba pusingkan dia. Nampaknya berkesan Jadi untuk wheel of name, dia boleh digunakan atas talian. Dan paling seronoknya di Flippity ni, ada yang boleh guna untuk atas talian, ada yang boleh digunakan offline. Contohnya word search nanti yang kita akan bincangkan. Hai, nama saya Muhammad Firdaus bin Harun. Saya akan terangkan berkenaan Flippity, cara untuk kita buat permainan atau game word search. Okay, kat sini kita tengok, kita pilih demo. Kat sini ada dua, demo dan instruction dia. Okay, kita tekan demo. Okay, kat dalam word search ni ada 3 indikator. Yang pertama untuk kita reload crossword, untuk kita print crossword ni, dan juga show dan hide answer key untuk kita tengok jawapan dia. Okay, kat sini ada 4 direction yang kita boleh pilih untuk permainan ni, iaitu ke tepi, ke bawah, menyerong ke bawah atau menyerong ke atas. Okay, kita tengok clue jawapan yang nama-nama tempat di luar negara lah. Okay, Flippity Word Search ni adalah dicipta untuk kita print dan tidak boleh digunakan untuk online. Dia hanya untuk offline saja, untuk kita print. Okay, kita cuba buat satu kita punya sendiri. Okay, yang pertama kita copy nama-nama tempat, 10 tempat yang kita telah buat ni. Kita tekan copy dan kita paste di dalam kotak ini. Kita juga boleh guna Ctrl D untuk lebih mudah. Okay, seterusnya kita boleh pilih word direction kita, nak horizontal ke vertical, diagram atau backward. Okay, kita pilih horizontal dan vertical. Kita letak tajuk kita sendiri, iaitu nama tempat di Malaysia. Dan kita tekan generate. Okay, seterusnya dah keluar. Okay, ni kita punya tadilah, yang telah kita buat dah berhasil. Okay, ni ada reload dia, print, atau kita nak tengok jawapan dia. Okay, word direction kita pilih tadi adalah ke tepi dan ke bawah. Okay, ni ada 10 nama tempat tadi kita pilih. Okay, kita boleh print lah. Kita tekan page all. Kita boleh pilih nak size A4 ke, A3 ke atau A5. Okay, buang header dan footer. Dan kita print. Okay, dah siap. Sangat mudah. Selain kita print, kita juga boleh simpan fail ni secara PDF. Okay, kita pilih PDF. Okay, kita save dalam fail di komputer kita. Kita boleh guna sepanjang masa, kita boleh guna kepada kelas lain juga untuk kita print kertas. Okay, inilah kita punya tadi. Sangat mudah kita guna Flippity ni. Saya harap dapat membantu guru-guru, memudahkan guru-guru untuk memberi latihan kepada murid-murid tentang perkataan-perkataan yang susah. Selain mana-mana apa-apa mata pelajaran pun boleh kita gunakan word search ni lah. Sangat mudah. Dan selamat mencuba. Terima kasih.